ada mungkin ada KPTN ada Setakat ini kita tidak ada menerima aduan rasmi dan saya ingin sebutkan di sini yang paling penting kita pantau. Kita ada real time system di antara MOF dan juga KPTN yang kita boleh melihat trend pembelian di stesen-stesen minyak itu, dan kalau kita melihat ada unsur-unsur yang meragukan, maka kita tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan. Sebab kita buat penyasaran subsidi ini sama ada diesel ataupun petrol, fokus utama yang saya sebutkan bukan untuk mengurangkan subsidi rakyat, tapi untuk mengekang ketirisan. Jadi kalau ada lagi mana-mana pihak yang meneruskan tindakan mengambil kesempatan daripada penyaluran subsidi kepada rakyat ini, kita akan mengambil tindakan yang cukup tegas. Semalam juga Perdana Menteri telah umumkan dalam konteks penyeludupan di mana tahun 2024-2025 nilai rampasan dan penalti yang telah diperolehi oleh kerajaan melalui kerja keras, komitmen agensi-agensi penguatkuasa sama ada PDRM khususnya PGA dan juga Marine, begitu juga KPDN, SPRM dan MyCC berjumlah 15.5 bilion dalam tempoh 2 tahun. Bayangkan betapa besarnya kartel, sindiket yang telah memanipulasi keadaan untuk mendapat keuntungan dengan mengelak daripada membayar cukai. Jadi ini antara komitmen tata kelola ketegasan kerajaan Madani pada hari